Ingat ni penting ni kawan-kawan. Bila-bila masa kita dalam keadaan lowest point in life, tak kisahlah relationship ke, keuangan ke, tentang kesihatan ke, kita kena selalu bagi tahu dalam kepala otak kita, bang, bagi nasihat untuk hidup, teruskan hidup dik. Hidup dengan harapan. Kau selalu tanam dalam kepala otak kau bahawa satu hari nanti hidup aku akan jadi lebih baik. Kau selalu tanam. Kau jangan tak percaya. Kalau kau tak percaya kat diri kau, siapa yang percaya? Kau tanam je. Walaupun kau tengah teruk sekarang, bawah pokok rambutan, spender koyak, garu tulang belakang, handphone pun dah relay dia punya skrin, tak apa. Sebab siapa tahu. Okay? Kau kena percaya. Kita hidup dengan harapan. Kau kena bagi harapan. Kawan-kawan faham ke apa yang saya selalu cakap? Bila-bila masa kita berada lowest point in life, ingat ni penting ni kawan-kawan. Bila-bila masa kita dalam keadaan lowest point in life, tak kisahlah relationship ke, keuangan ke, tentang kesihatan ke, kita kena selalu bagi tahu dalam kepala otak kita bahawa good time will come. So bila kita tanam harapan, kita akan jadi positif, kita akan jadi semangat nak teruskan hidup. So lama kelamaan bila kita pandang balik, kita tak perasan rupanya dah banyak kita lalui dalam hidup. So itulah hidup. By the time kau berhenti daripada berharap, maka di situlah engkau akan terapung. Dan yang penting sekali untuk orang Islam, di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik, iaitu syurga. Itu adalah harapan. Surah Ali Imran ayat 14. Di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik, iaitu syurga. So dekat mana sudut sebagai orang Islam untuk kita rasa terlalu kecewa dengan hidup ni, sedih berhari-hari sampai keluar biji mata, sampai gelapkan bilik, on lampu RGB, tak nak ke mana-mana. Jangan putus harapan guys, kawan-kawan. Semangat! We never know what tomorrow will bring. Saya tak pernah tahu bahawa satu hari nanti saya akan duduk macam ni bagi advice kat orang. Saya tak pernah tahu. Dan kalau ni boleh jadi kat saya, korang pun boleh. Tak ada siapa tahu. Yang penting apa kita ada depan mata ni, buat sehabis baik. Jangan cepat frust. Buat sehabis baik. Anggap ni semua training ground. Training, try, prompt. Silap tak apa, repair boleh adjust balik. Memanglah along the way tu dia akan perik lah, nyilu tu biasa, part of life. That's life. Okay? Teruskan hidup. Learn new thing. Explore more. Perbaiki diri. Jadi better person. Repair ibadah kita. Semua benda. Satu hari nanti, insyaAllah kau akan dapat hidup yang kau inginkan. Tak ada apa yang mustahil guys.